dan kita sudah dapat very clear briefing berkenaan dengan apa dianya perjanjian ini, dan semua daripada kita bersetuju untuk membuat satu resolusi. Dan saya nak baca sikit resolusi ini. Ada 12 perkara dalam resolusi ini. Pertama, pada tahun 1957 ketika berjuang untuk kemerdekaan, kita berusaha untuk tentukan nasib kita, dan seterusnya pada tahun-tahun selepas itu kita bekerja keras untuk menghapus segala bentuk pengaruh asing ke atas negara kita, khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. 2. Perjanjian timbal balik Amerika Syarikat dan Malaysia yang diluluskan oleh Datuk Seri Anwar dan Kabinet Madani amat berat sebelah serta memilih kepada kuasa luar serta memihak kepada kuasa luar, ianya korbankan kemerdekaan kita. 3. Perjanjian ini mengikat Malaysia kepada rentak tarian Amerika Syarikat dan menjadikan negara kita negeri naungan atau lindungan, a vassal state. 4. Perjanjian ini meletakkan Malaysia hilang kebebasan untuk berdagang secara terbuka dengan negara-negara lain dan perlu tunduk kepada syarat-syarat yang boleh ditentukan oleh Amerika Syarikat. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.